Video Social Pro tu jap saya bagi contoh. Kita poster mana-mana yang bukan influencer, so kita minta dia buat more recap lah, masuk cerita apa-apa ke. Dia punya ni macam, dia macam tak melibatkan bayar orang ke tak ada. Dia macam tunjuk recap je apa yang berlaku. Tapi kebetulan sebab kita ada yang program ni. Jadinya kita nak belanja dia untuk dia interview, explain apa yang dia rasa. Interview gitu je, simple je. Lepas tu ambil video dia je lah. Kita bagi free saja. Dia pandai cakap tak orang customer tu? Itu masalah. Saya kata dia boleh. So saya ambil lah dia gitu. Sebab saya kata saya nak kena interview. Kalau orang tu kata oh saya malu, saya dah ambil lah. Penting dia pandai cakap. Cuba boleh filter dia sikit. Kita kalau nak hit sekali, kita pakai yang 4 orang tu je lah dulu. Sementara rekrut dah plan untuk buat yang besar ni. Tapi sebab kalau nak buat tu kita kena ada proper. Maksudnya proper bukan nak kata proper setup, tapi proper dia punya planning lah. Soalan tu dia akan jadi betul-betul. Dia takkan jadi satu soalan. Jadi kalau tanya simple soalan tu, tengok dia berani, dia boleh jawab tak. Kalau jadi yang ada tanya simple dia boleh elaborate banyak, maybe kita boleh mark dia untuk next. Tapi dia antara yang okey lah. Dia macam punya elaboration dia tu comel lah. Semua cara dia cakap pun okey. Video dia perform lah. So maknanya yang dengan customer ni kita test dulu. Buat 2 soalan ni tapi tak tahu boleh tanya ke tak lah. Benda yang berkaitan dengan dia punya dalaman sikit lah. Pandangan dia. Kalau tanya form begini, customer pun akan macam tergagak-gagak. Kalau saya pun tergagak tu. Ya. Jangan jadi konsep kita lah cakap. Boleh je buat bahasa Terengganu pun tapi jangan pekat sangat lah. Dan so saya convert tu Terengganu sikit lah. Dok lah nampak macam formal sangat benda tu. Okey je. Ni tajuk je saya ni. Saya tanya soalan 2 ni ke kepada kita punya customer. Antara konsep ni lah. Feedback tu satu. Lepas tu soalan tu satu. Okey. So kita terang ni dulu lah.